nak stay dekat area KL, menghadap Bukit Bintang. Hello guys, kita dah merantau macam-macam tempat. So hari ni kita nak stay dekat area KL. So hari ni aku stay dekat Park Royal Kuala Lumpur. So dia berhadapan dengan Sungai Wang. Kat depan ni Sungai Wang. Lepas tu dekat sana ada TRX. So memang dekat lah, senang. So kita akan buat macam-macam aktiviti hari ni dekat sini. So stay tune dan tengok macam mana rupa dalam hotel ni. Alright. Alright guys, so aku dah sampai dekat aku punya floor. Aku dapat tingkat 18, bilik nombor 20. So dekat je dengan lift, tak jauh pun. So inilah bilik 18, 20. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, aku nampak something tapi relax dulu. Okay, santai. Kita akan pergi ke toilet dulu Kita akan review dia punya toilet, macam mana rupa dia. So inilah toilet dia. Ui bos, sangat selesa, cozy. Feeling orang kaya, walaupun duit tak ada tapi kaya lah juga. Alright, so macam biasa, wih, ada ni lah guys, filtered drinking water, air penapis semua dah ada. Okay, tisu macam biasa lah, ada towel. So dia punya toiletries semua dia akan bagi free lah, toothbrush semua. Okay, sabun, mangkuk jamban pun cantik. Okay, ada cermin kat sini. Oh, tempat mandi dia aku suka. Sebab apa? Sebab shower dia duduk kat atas. Nampak? Dia ada dua. Satu shower ni, satu lagi yang portable lah. Juga boleh tarik, right? So ini dia punya shampoo dia, semua dah bagi. Memang best. Cantik lah toilet dia. Best. Tapi sejuk lah sebab dia pakai tiles, lantai sini kan. Okay, kita akan pergi ke ruang bilik dia. Alright. So mesti korang tertanya-tanya, kenapa ada happy birthday ni? So basically aku stay kat sini sebab aku nak celebrate wife birthday aku. Celebrate birthday wife aku. Apa cakap pun dah salah, right? So inilah decoration dia. So aku ada request dekat website untuk deco. So inilah rupa dia. So katil aku dapat ni, aku ambil king bed. Memang lembut bos. Memang best. Okay, so berhadapan ni ada TV. So kalau korang ada bawa anak-anak tu senang lah. Nak buka YouTube ke apa, semua kat sini. Okay, sini ada tempat duduk. And then yang best part is dia ada sofa dekat sini. So boleh lah korang nak relax-relax ke apa, semua kat sini. So dia ada sediakan juga hanger baju untuk korang sangkut. Okay, dengan baju ni lah, baju mandi. Almarinya ada apa Oh, okay, nice. Semua dia dah letak dekat sini. Dia punya safety box dia punya coffee. So semua dah bagilah. Ni semua aku rasa free je ni. Ini peti ais rasa ni. Betul, peti ais. Yelah, very cute, very small. Setakat nak bubuh mineral ke, air coke ke apa, okey lah. Atas ni ada apa Yang ni, okay, nice. Yang ni dia punya iron, hair dryer, semua dekat sini dia dah bagi So slipper pun ada dekat sini. Bagus lah sebab dia tersorok sikit. Tak adalah kau tengok benda tu terbiar kat tengah jalan kan. Okay, so pemandangan bilik yang aku dapat ni menghadap Bukit Bintang dan juga Times Square. Jom kita tengok. Nah, itu dia. Ui, dapat Merdeka punya view lah, Merdeka Tower. So sini Times Square, situ Sungai Wang. Okay lah, dapatlah tengok kesesakan Kota Raya Kuala Lumpur. Alright, so overall aku puas hati, sangat selesa. Ui, aircon sejuk bos, memang sejuk. So kita akan review lagi apa-apa yang menarik, facility yang ada dekat area sini. Kita akan explore dan kita akan enjoy semua sekali. Alright, so stay tune. Kita jumpa selepas ini. Alright everybody, now we are going to the facilities inside of the Park Royal Kuala Lumpur, level 6.
Okey, ni memang next level Swimming pool dekat sini nampak premium gila sebab dia luas, bersih dengan vibe dia sangat tenang dan juga classy. Kalau korang datang waktu petang, ambience dia memang cantik, memang rasa macam private escape dekat tengah bandar KL. Ni adalah gymnasium. Memang sangat-sangat padu guys, sebab peralatan lengkap, ruang besar, moden dan sangat selesa. Korang nak cardio, nak angkat berat, semua ada dekat sini. Tak ada alasan nak skip workout walaupun tengah staycation. Honestly, facility dekat sini memang wow. Kalau korang cari hotel dengan pool cantik, dengan gym yang tip top dekat KL, ini memang solid choice. Guys, dekat sini pun ada spa therapy tau. So korang tak payahlah jalan jauh-jauh nak keluar cari tempat nak spa. So dekat dalam hotel ni pun ada spa therapy. Tempat dia selesa sangat. Hello guys, good morning. Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang pukul 7 suku. Kita orang dah ready nak breakfast dekat hotel. Dia punya tempat breakfast dia bawah sekali kan, tingkat bawah kan, LL. So jom kita tengok makanan apa yang menjadi tarikan dekat sini. Right? Bos, mangga bos. Bos, bayar mahal ke makan bos. Oh, ngantuk sangat bos. Bos. Uish, bayar mahal-mahal tidur. Alright guys, so kita dah ready nak makan. Give me 5. Oh, baca doa. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak review makanan dia. Makanan dia macam-macam jenis ada. Banyakkannya makanan lokal lah kan. Nasi lemak, roti canai, kuih muih pun ada, bubur, omelette semua. So kita try makan dulu First thing first, bismillah, minum air dulu. Asam. Alright, kita try nasi lemak dulu. Sedap. Tapi pedas. Ambil pedas. Ambil daging rendang. Daging rendang dia best, rasa macam masakan orang kampung. Roti canai pula, kita try roti canai. Roti canai ni dia dah siap masak lah. Dah siap masak, dia potong-potong kecil-kecil je. Best. Roti canai dia best. Wah. So overall makanan dia memang tip top.
Okay guys, for your information dekat satu side ni dia ada jacuzzi tau. Nampak tak ada kursi? Tapi tahu tak sebab apa dia tak hidup? Sebab dia manual. Korang boleh tekan kat sini. Nampak ni, press button to activate jacuzzi. Press again as jacuzzi will stop automatically every 10 minutes. So every 10 minutes dia akan stop in the jacuzzi. So kalau korang nak try, tekan button ni. Bismillah. Pam, ambil kau. Nah, there you go. So bolehlah korang nak lepak-lepak sini. Dia ada macam tempat duduk sofa. Ramai lah, boleh dalam 4-5 orang kat sini selamba. So overall, stay dekat Parkway KL ni memang pengalaman yang sangat memuaskan. Lokasi dia memang strategik. Betul-betul dekat tengah Bukit Bintang. Jalan kaki je dah sampai shopping mall dengan tempat makan. Kalau korang plan nak staycation dekat KL, ini patut masuk dalam list korang. Alright guys, terima kasih kerana tengok sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lagi banyak video review yang macam. That's all for today. Ciao. Chin ciao.